Apakah hukum rombongan Sumut Nusantara atau bantuan sedangkan kita tahu dah tak boleh, musuh tak bagi, kalau kena tembok guana dalam perjuangan atau usaha untuk membantu orang yang kesusahan, hukumnya mati pada jalan Allah. Faham lagi? Kalau mu tak boleh nak buat, mu doakan orang yang boleh buat. Okey, kita tak boleh nak atas bantuan, sedangkan atas bantuan itu wajib. Orang lain ada nak atas, jangan kita duk sibuk pula. Kita tukang doa agar mereka selamat. Betul tak? Tak boleh buat benda baik, jangan larang benda baik. Kita doakan agar mereka selamat. Kerana apa? Kerana wajib menolong saudara kita yang dalam kesusahan. Okey, apa yang tak mampu buat semua, jangan tak buat langsung. Kita tak mampu nak atas kereta kebal, kita orang awam. Kita tak mampu nak atas jet, kita orang awam. Tapi kita mampu atau sumbangan makanan sekadar yang boleh buat. Masih ramai yang tidak faham tujuan sebenar semua global minta pencerahan daripada Ustaz. Saya pun tak berapa boleh terang juga, tak berapa faham juga. Yang kita faham ialah misi bantuan untuk memecahkan sekatan-sekatan supaya sampai setidak-tidaknya sedikit daripada kemudahan-kemudahan hidup kepada mangsa-mangsa yang sedang terkepung di sana. Faham? Itu saja. Cuma belum ini banyak yang gagal. Okey, kerana apa? Kerana kalau sebut negara jahat ni, dia lebih daripada kita ni dari segi teknologi. Di mana kita belayar, di mana nak turun barang, siapa yang gini, siapa yang angkat barang, habis dalam tangan dia belaka. Cuma nak tembok saja. Lepas tu kita banyakkan doa agar mereka itu selamat sampai ke destinasi dan sampai kemudahan-kemudahan dan bantuan tadi kepada orang yang sedang dalam keadaan kesusahan saudara kita di sana. Dalam jihad di Palestin, apa patut kita lakukan untuk bantu mereka? Yang di sekeliling negeri Palestin, fardu ain. Mana-mana yang gagah, yang mampu tidak bangun berjihad, berdosa belaka tu. Mesir, Lebanon, Jordan, Syria, Arab, Saudi, semuanya berdosa. Kerana apa? Mereka sudah fardu ain. Kita yang jauh, apa yang kita mampu, doa dan sumbangan derma. Okey? Banyak berdoa agar Allah berikan pertolongan ke atas saudara-mara kita. Pasal Islam bukan Arab, Islam bukan ras, bangsa. Islam itu agama.